tengok anak degil. Degil ni. Tak ada package. Kalau aku cakap buruk orang terasa kan. Nak degil lah. Tak jadi. Kau tu kalau handsome tak apa. Aku malas nak cerita pasal body shaming dia. Kedegilan manusia yang terdapat di dalam dunia ni. Degil. Kedegilan manusia yang terdapat dalam dunia ni. Degil. Kau tu kalau package, handsome, comel, good looking tak apa. Kau cuba sedar diri kau tu dengan kulit kau, dengan rambut kau. Kalau aku cakap mencarut kan, mak bapak dia kan terasa pula nanti yang. Maaf cakap lah Aku tak suka nak membeza-bezakan orang buruk ke handsome ke tak. Tapi perangai anak kau tu tolong ubah sikit lah Malu lah kalau kau seorang bapak kan, tak pandai jaga anak. Malu dia. Kenapa jadi macam ni? Tengok mak bapak dia tak ajar dia. Tengok perangai dia. Tengok. Kau tu kalau package lawa tak apa. Macam anak badak aku tengok tengok perangai dia. Anak badak pun tak macam ni tau. Aku anak salah aku kalau bapak dia, mak dia. Dah lama aku sangon lah. Malu lah dapat anak macam ni. Senang je. Aku masa kecil-kecil tak nakal. Masa kecil-kecil aku tak nakal. Jadi aku bila aku nampak budak-budak nakal ni, aku kritik. Tak ada package. Faham